Hai, sekarang anda berada di Simpang Pulai. Projek di belakang ni projek tunai dan pakej premium. Harga binaan hanya bawah 200k sahaja. Rumah ni mempunyai 4 bilik tidur dan 3 bilik air. Keluasan rumah adalah 1037 square feet. Hari ni dalam keadaan hujan ni, Ala nak buat korang tengok progres dekat tapak ni, dan dalam masa yang sama Ala nak explain proses bina rumah secara mudah atas tanah sendiri. So, jom. Okay, dekat bahagian luar ni korang nampak kan? Yang ni ada proses mengecat. So, bermaksud untuk projek ni dah selesai finishes. Okay, so jom kita tengok bahagian dalam. Okay, masuk-masuk kita dah nampak proses pemasangan tiles. Tapi untuk pemasangan tiles ni kita tak siap sepenuhnya lah, sebab kita kena settlekan proses mengecat dulu baru kita boleh pasang tiles, sebab nanti tiles akan kotor lah. Okay, so ini bahagian ruang tamu. Disebabkan tuan rumah memilih package premium, so dia dah sekalikan dengan airbox lah. So, untuk proses pembinaan secara mudah atas tanah sendiri, yang pertama korang kena tetapkan bajet korang. Contoh 200k, dia boleh secara tunai atau secara loan. So korang kena tetapkan. Okay, yang kedua, korang kena tahu geran tanah korang atas nama siapa dan status geran tanah tu. Okay, yang ketiga, korang kena tahu kawasan tanah korang kena buat submission majlis atau tak. Okay, kalau kawasan pedalaman, kemungkinan dia tak perlu nak buat submission majlis lah. Kecuali kalau buat legal memang wajib kena ada submission majlis. Tapi kalau kawasan buat perancangan, nak buat cash kena buat permohonan. Kalau nak buat loan pun kena buat permohonan. Okey, yang keempat, korang kena tahu keperluan korang untuk bina rumah atas tanah sendiri tu apa. Contoh keperluan ni, korang nak 4 bilik tidur, 3 bilik air, 1 ruang tamu, 1 ruang makan, ruang dapur atau ruang tambahan yang lain lah. Okey, so yang tu kena tetapkan. Yang kelima, korang kena lantik kontraktor yang bertauliah, yang berdaftar dan yang boleh dipercayai lah. So, ini adalah 5 cara mudah untuk anda yang nak bina rumah atas tanah sendiri di fasa yang pertama, iaitu penyediaan korang sebelum jumpa kontraktor. Nak tahu lebih lanjut fasa-fasa seterusnya, apa yang perlu korang buat? Tunggu apa lagi? Hubungi NH sekarang biar NH bantu anda daripada A to Z sehingga rumah idaman anda direalisasikan.